Kalau ada yang nak cuba mancingkan sepat, guna isi ayam, ambil isi ayam bahagian peha. Apa ni? Kasih panas lah. Pagi geng. Okey geng, hari ni aku datang lewat geng. Adalah lagi lebih kurang dah dekat pukul 12 geng. Aku nak turun pagi tadi geng. Hujan dekat sini. So aku hold dulu aku punya misi pagi ni untuk mancingkan sepat geng. Tengok cuaca pun mendung. Cuaca macam ni geng, mendung. Jadi aku turun lah dekat-dekat tengah hari ni. Takut kalau turun lewat petang nanti hujan pula kan. Jadi macam ni geng, aku dah merasuah. Merasuah tu sawit, roti. Tengok, nampak gaya ada dia main tapi macam malu-malu kan. Jadi ya geng, aku cuba dulu sini macam mana. Harap-harap ada dia nak ambil, ada dia nak makan umpan aku. Andai kata tak ada, nanti aku pindah dekat depan pot biasa geng, yang aku mainkan sepat dulu. Harap-harap kat sini ada lah. Ni kira lubuk baru lah geng. Okey geng, jom. Siapa yang baru singgah dan melintas dekat channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen geng. Jom kita tengok apa jadi, apa kisah dia hari ni geng. Hari ni aku pakai umpan isi ayam geng. Ni dia geng, isi ayam bahagian peha geng, bahagian peha. Kalau ada yang nak cuba mancingkan sepat, guna isi ayam, ambil isi ayam bahagian peha. Dia sebab isi dia tu dia tak mudah pecah dekat bahagian tu geng. Ni dia geng. Jadi macam biasa geng, aku punya setup, aku gunakan Rode Red Fox geng. Gatorade Red Fox geng. Mata kail ni nampak geng, yang kecil ni. Carilah Daichi DH90 geng. Saiz nombor 4 geng. Macam ni. Aku suka rod ni geng, ringan dan panjang, dan dia tak melengkung dekat tengah. Itu yang penting. Jadi nampak ada dia main-main tu. Boleh cuba. Harap-harap dia nak ambil lah daging isi ayam ni. Kalau dia nak ambil, alhamdulillah, mungkin boleh rezeki aku tengah-tengah hari buta ni. Okey, jom kita layan. Okey geng, isi ayam tadi geng, macam ni. Potong halus geng, halus. Halus. Macam ni. Kecil. Okey geng. Lepas tu jarak dia geng. Tengok ikan tu timbul, jadi janganlah panjang sangat. Biasa aku buat panjang macam ni je. Lebih kurang 2 inci geng. Alright, jom cuba. Nampak dia main kat sini banyak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya dia tak ambil pun roti tu. Kejut. Ada ni sepat dia. Kalau ada lumut lah geng. Ikan dia ada geng, tapi nampak macam malu-malu je. Aku panjangkan perambut geng. Aku panjangkan perambut sikit. Buka 3 inci. 3 inci panjang dengan pelampung tu. Anak puyuh. Jatuh anak puyuh.
dia geng. Puyuh. Cantik ni. Letak dalam akuarium besar ni. Ini aku nak tapau. Nak bubur dalam akuarium. Ada geng bekas ikan. Oh macam ni senang. Ha. Zip kan. Bubur dalam ni. Garanti hidup. Okey, strike pertama seekor anak puyuh kan. Sangat sesuai lah tu. Letak dalam akuarium. Okey. Cuba lagi geng. Cari ikan sepat geng. Aku rasa sini ada geng ikan sepat. Okey geng. Aku pindah geng. Pindah dekat sini pula geng. Pot tadi dia tak nak makan. Naiklah puyuh seekor. Tengok kat sini. Aku rasuah ni geng. Sawit peram. Sawit peram ni dia lembut. Tekan-tekan macam ni je. Okey. Tengok. Sekejap lagi dia gila lah. Harap-harap dia gila. Banyak timbul tu geng. Banyak timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Pum. Oh. Satu lagi lubang tu geng. Lubang tengah. Banyak tu. Oh tu. Oh tu. Ui. Boleh tahan saiz. Oh, kelepop. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat lubang. Alhamdulillah, tepat. Okey geng. Letak roti geng. Sambil lap tangan yang pegang sawit tadi, sawit peram tu kat roti. Banyak timbul tu. Pum. Allah, tak sampai pula dah. Terlajak. Bagi dia makan dulu. Kumpul, berkumpul. Sediakan kerusi dulu. Baru boleh duduk. Mantap. Meriah. Meriah geng, meriah. Gaya macam dia tengah lapar ni. Gaya macam tengah lapar ni sepat dia. Harap-harap dia nak ambil lah isi ayam ni. Kalau dulu bulan lepas aku letak isi ayam sini tak laku kan. Dia nak lumut je. Ini aku pakai isi ayam. Sebab stok lumut dah tak ada kan. Itu banyak dia timbul. Harap-harap dia nak ambil. Ada. Dia nak ambil. Allah, lambat. Terkejut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ambil isi ayam aku ni. Tukar isi ayam baru tau. Apa ni? Puyuh. Ikan puyuh kan. Tapi puyuh gorgon kan. Puyuh gorgon kan kat sini. Tu dia. Aku umpan cengkerik, tak ada pun dapat. Alhamdulillah. Puyuh yang puyuh. Naik
puyuh puyuh gorgon. Ni banyak ni. Ikan sepat dia kat sini. Alhamdulillah. Cap. Sepat pertama geng hari ni. Oh dia. Cantik. Alhamdulillah. Sini sikit. Alhamdulillah. Sepat pertama. Sepat dia punya banyak. Takkanlah dia tak nak. Oh, ambil lagi. Tapi jenis dia hisap sekali je. Satu ikan lain pula. Tu besar tu. Kuning je kulitnya. Kasar. Alhamdulillah. Besar ni geng. Ambil gambar lah. Ambil gambar ni. Kasih panas lain. Ayo. Cari lagi geng, cari lagi. Banyak tu. Okey geng. Aku sudahi dulu video hari ni geng. Alhamdulillah ada ikan sepat gorgon naik 2 ekor. Puyuh seekor yang gorgon dan puyuh saiz anak dia lah geng, dalam 2 jari setengah macam tu. Untuk siri pagi ni geng. Aku turun tadi dalam pukul 11.30 sampai pukul 1 tengah hari macam ni. Ikan sepat dia geng banyak geng kat sini. Nampak geng dia punya muncung-muncung tu. Cop tu dia timbul geng. Nampak tu. Aku guna umpan roti dia tak nak ambil. Aku guna umpan ayam, dia lambat, sangat lambat dia nak ambil umpan tu geng. Naiklah 2 ekor geng. Ikan sepat. Saiz dia kasar. 1 gram tu. So plan dia, aku balik ni bayang Zuhur apa semua dulu. Kemudian aku kena cari lumut geng. Ini dia punya umpan adalah lumut geng. Biasa aku mancing sini memang dia nak makan lumut je. Jadi kita tengok, harap-harap adalah lumut yang kembang mekar ni. Okey geng. Yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Apa ni? Puyuh. Ikan puyuh geng. Tapi puyuh gorgon geng. Puyuh gorgon geng kat sini. Tu dia. Aku umpan cengkerik tak ada pun dapat.